pada kali ini kami akan travel ke Osaka, Jepun dan Kyoto. So pada kali ini kami akan meninggalkan kereta Proton E-Mas 7 dan E-Mas 5 kami. Rindulah 5 hari 4 malam tinggalkan E-Mas 7 dan E-Mas 5. Okey, sekarang kita dah ada dekat KLIA 2 dan kita nak menuju ke balai pelepasan P10 untuk ke Kansai Airport, Osaka. Okay, see you guys. Pada anda yang baru jumpa channel kami, mohon like dan subscribe untuk mengikuti vlog kami. Hello guys. Hari ini kita nak bertolak ke Jepun malam ni. So 24 hari bulan, flight pukul 2 pagi. So kita nak bertolak awal. Sekarang dekat pukul 8 malam. Thank you. 座席番号に沿ってご着席いただき、後方のお客様へ通路をお開けください。機内にお持ち込みになりましたスーツケースなど大きな手荷物は上の物入れ、パソコンやハンドバッグなど小さな手荷物は前の座席。And our crew members today, we would like to thank you for flying with us to destination. We have enjoyed hospitality and see you soon. That's why. Betul. Ada sampai Japan. Sekarang untuk immigration declaration guna Japan Web System ICE. Ini sama ada tak? Foto mana? Tak payah. Dia nanti dia tahu tak? Nampak dia punya tu. Okay, kita dah sampai dah dekat train station. Kita naik JR Haruka Limited Express Reserve Seat pergi direct to Kyoto. So far tadi masa sampai dekat terminal proses smooth. Sampai dalam pukul 9.30. So siap tadi sampai ke JR office dalam pukul 10.30. Tak silap kan? Tadi sangat smooth lah. Sangat smooth lah. Lebih kurang sejam lah. Wow. So see you dekat our next destination. Bye. Excited dah sampai Osaka, nak pergi Kyoto.
Hari pertama lagi dah terlajak dah. Lepas tu tadi kita stop dekat hotel Omiya ni, tapi dah terlajak ke depan pergi kat Surah tadi, and then berhenti dekat Rakusai-Guchi Station. So kita nak patah balik ke Omiya Station, dekat hotel yang kita booking tu. Sebab tadi daripada Karasuma Station dia terus je sampai kat Surah. Tak tengok pula train tu rapid ke apa kan tadi. Ni lah dia punya sisi gelap dekat Japan ni. Okey, kita dah sampai dah hotel tu, hotel Shijo Omiya M+. So tadi daripada Kansai Airport kita naik Haruka Express pergi ke Kyoto Station, and then daripada Kyoto Station kita ambil subway Karasuma Line pergi ke Shijo, and then ambil Karasuma Line pergi ke Omiya Station. Tapi tadi kita terlepas lah sebab naik rapid train ke depan sampai kat Surah, dan kita patah balik pergi Omiya Station. Inilah hotel dia. Konnichiwa. Konnichiwa, checking in. Yes. We have everyone's passports. Okay guys, kita on the way pergi Nishiki Market. So jumpa Halal Wagyu Ramen Gyumon. So sebabkan tadi kita dah pergi 7-Eleven, dah beli onigiri untuk isi perut, lepas letak lagi dekat hotel. So kita nak jalan kat Nishiki Market dululah. So kalau katakan ada masa nanti kita singgah. Kalau tak jumpa tempat makan dekat Nishiki Market, kita singgah pergi sini. Guys, sini dia Nishiki Market. Akhirnya kita sampai. Wow, memang menggiurkan. So basically kat sini makanan seafood guys. Sushi, oi, macam mainan, tapi oi, ini semua fresh ni. Makanan kering pun ada. Ni mochi guys. Ni lagi murah daripada yang mochi-mochi tu. 450 yen je. Kalau mochi-mochi tu dah 1000. Itu lebih kepada show lah. Maiko. Wah, burger display kat depan macam ni je. Hui. Ni yang travel mission minum ni. Travel mission minum air binti ni. Wah, tempura. This okonomiyaki.
Tengok dia macam mana buat okonomiyaki. Wah. Nampak macam plastik. Tapi rasa betul lah plastik. Display betulnya kat dalam ni. Kat bawah ni betul lah. Wow. Ini semua mochi ke? Berapa ringgit? Coklat. Smooth beans. Ha? Smooth beans. Smooth beans. Red beans. Red beans. Oh, red beans. This one chocolate, right? Chocolate. And then this one Matcha. matcha. Yang satu? Matcha. One. Oh. Situ. Tak nak itu. Potato chips. Ha? Boleh je. Matcha strawberry. Matcha. Dan, 1,000. 1,000 this. Letak je mah. Nanti dia letak. Thank you. Wait, yang balik. Tunjuk sikit. Wah, ini kita punya first matcha. Mochi kan? Matcha strawberry mochi. Mochi dengan Sweet potato chips. sweet potato chips. Okay, try makan. Papa pun nak lah. Tak apa. Ni macam keripik lah guys. Keripik. Bang. Bang. Mak lapar-lapar makan keripik ke? Oh ya. Boleh kenyang? Ini besar lah. Ini kira keledek kan? Purple. Wagyu burger, Kobe Wagyu bai. Harga dia RM2,000. Kita on the way nak pergi Sanrio bagi memenuhi impian Afia. Ni, Japan Anime Store. Japan Anime Store. Ada apa ni? Abang mesti suka. And Japan Anime Store. Okay, jom kita teruskan. Kita nak cari Sanrio. Tadi tu kita lalu tempat makanan, ni macam tempat baju-baju. Lepas tu tempat baju cenderamata. Ini ada payung. Ya. Kalau hujan okey ni. Kalau hujan okey ni, cantik ni payung ni. Cantik lah payung yang ada colour matcha tu. Yelah, nak tengok sekeliling lah. Mesti nak tengok sekeliling.
Oh, nama tempat ni apa? Shinkyogoku. Shinkyogoku. Dia jual barang-barang cenderamata lah. Baju-baju, aksesori. Tunjuk muka. Ni nampak tak? Shinkyogoku. Okey. Okeylah, nanti kita sambung balik, okey? Nampak dekat sana video galeri Kyoto. Jom kita masuk. Tapi dia tingkat atas mana tu? Okey, jom kita masuk. Sanrio galeri. Yang supermarket. Guna dia comel ni, comel lagi. Ini comel ni. Kita tengok. Berapa ringgit? Okay, kita naik atas lah. Fish magnet ni. Mahal ni, beribu-ribu. Kami ada koleksi fish magnet. Jadi kami nak buat kat bot lah. Bot magnet. Comel. Tadi naik mana? Ni. Kuromi. Kuromi dia Sanrio. Oh, ini fish magnet juga. Ni fish magnet yang timbul. Yang ni fish magnet petak. Yang petak ni mahal sikit kan harga dia. Ni kita nampak ada tak nampak First Lawson ni kita nampak kat sini. Kat Kyoto. Sekitar Kyoto jalan-jalan. Tapi sekarang kita dah on the way nak balik ke hotel. Penat dah ni. Nak rehat sekejap. Depan tu ada sakura tu. Fake ke? Betul-betul punya sakura? Tak macam fake. Macam betul. Tak tahulah kan? Sebab dia dekat tengah-tengah tu kan? Okay guys, dah sampai dah hotel MCU M+. So ada 2 katil. Ni 2 katil single lah. Ada meja dengan kerusi, TV, and then toilet lah. Bidet dia. So ni ada bathtub tau. Besar kalau ikutkan, kalau dekat Japan ni toilet ni besar tau. Nice lah. So ni ada tempat buat kopi. Fridge. Bagi air. Tempat gantung-gantung baju.
macam ada fabric lah. Ada slipper. Ni apa? Baju tidur kot. Night wear. Kira besar ke lah. Ni lah yang rapid dia tak berhenti tadi tu. Yang merah ni. So sekarang Afiq Adif dia navigate kita. So Papa boleh buat video lah. 5 suku. Jangan naik kecuali kalau pandang bawah. Okay guys, kalau nak pergi Jepun jangan pakai kasut putih. Kalau kasut putih, oi kotor, kena pijak dengan orang. Saya pun pakai kasut peach pun kena pijak ni. Tak tahu kena pijak ke apa jadi. Dah kotor dah. So better kasut hitam lah. Tadi ramai dekat subway tadi. Baju okey, colour ni memang colour tahan kotor. Colour peach, pink. Saya pun colour ni. Ni colour apa? Beach beach colour ni. Kaki ni colour kaki. Ni transcoat malam sebab sejuk. Yang tadi saya pakai yang nipis, malam ni tebal. Tapi terasa kalau dah nak maghrib nak ke malam ni memang sejuk lah. Okay, see you. Kita nak pergi Fushimi Inari. Kita nak berhala ke Jeonshijo Station melalui jambatan ni. Tak ingat lah jambatan apa ni. Nama dia Shijo Bridge. So kalau ikut Sakura dekat sini lah, sepanjang sungai ni. Betul lah orang cakap kalau musim Sakura ni memang peak season. Tengok crowd dia ramai. Ramai guys. Kita nak pergi Jeonshijo Station. Kita nak pergi ke Fushimi Inari. Okay, kita nak pergi Fushimi Inari daripada Jeonshijo. So ni di main route dia. So kita dah start kat Google. So sekarang dekat Kiyomizu Gojo Station. Dan mahala ke Fushimi Inari. So dia punya expected sampai 5.38. So mungkin dalam setengah jam kita ronda-ronda atau 1 jam, dan kita patah balik cari dinner dekat area hotel lah. Dia orang ni tadi berlari kat stesen tu nak kejar train ni 5.30. Beza seminit je. Apa sprinter. Jadi sprinter kat Jepun ni. Tadi cakap 5.30 tak sampai ni, tak sampai. Tapi boleh juga kan. So kita kena lari lah. Tadi cakap tak sempat lah 5.30, 5.38. Tapi dapat juga 5.30. Kena lari. Okay, kita dah sampai dekat Fushimi Inari Station. Dan kita nak menuju ke Fushimi Inari Taisha. Ada Kobe beef. Kita memang target pergi ke Fushimi Inari Taisha nak hampir maghrib sebab gambar cantik kot nanti.
rombongan Cik Kia. Macam banyak kedai-kedai yang buka kiri kanan jalan ni. Oh, ini lawa apa? Nanti balik lah. Kat sini pun dah macam uncontrollable sebab ramai sangat. Sampai kereta Jepun, taksi pun dia on berjalan kaki ni. Ya, air sungai dia bersih lah. Ni random betul. Random. Tadi tak sempat rekod. Dia punya pagar ni dia tutup. Sampai kalau orang yang lalu pun dia teruskan sampai nak kena kepala dia. Kejut. Maksudnya orang dari luar negara ni tak faham bahasa lah. Tak ikut peraturan. Tidak pasal. Jalan lah. Train tadi dia dah lalu. Oh, ni rombongan pelancong kot. Okey. Oh, ramai orang. Tengok ni. Actually kat sini dari sini kita kena ke kanan tau. Tak sure. Kita ke kanan dulu tengok macam mana sebab hari tu dah tengok Google Map. Kena ke kanan. Kita nak pergi ke dia punya gate tu. Kat area gate Ushiminari. Nampak? Wow. Besar guys gate ni. Spectacular. Spectacular view guys. Tengok ni gate dia. Wow. Wih, dah nak maghrib ni sejuk. Sejuk sampai ke tulang. Pakai trench coat ni okey sikit kot. Sesiapa yang tak pakai trench coat memang pisang lah. Tak ada orang tu degil tak pakai. Ni orang dia. Malas nak keluarkan. Sejuk. Tapi ada heat-tech. Ada heat-tech. Ni ada sakura ni. Wah, ni sakura ke? Ni bukan bunga ke? Tak ada shake lah. Tengoklah. At least dapatlah nampak bunga. Ni sakura sikit lah kot. Bukan Ni bukan sakura. Jom. Kalau nak tengok yang pink, so far tak jumpa yang betul lagi. Sebab ini tengok dia dah. Ada tu bunga tu. Dia pink putih je. Cuma tak ni lagi. Kita awal sangat lah. Rasanya banyak turis kat minggu ni sebab F1 Suzuka Circuit minggu ni. So ada F1 lah. Rasanya banyak turis. So ada F1 lah. Sebab tu ramai. So kita tak tengok F1. Tak tahu. Tapi sebab F1 dia hari Ahad. Oh ni yang gate ni lagi lawa lah. Ke sama je? Sebab belakang dia ada background ni. Spectacular marble. Kita nak cari Tori Gate. Yang ni temple ni kita tak nak masuk lah. Sini kot Tori. Nak agak-agak ni kan. Cari Tori Gate. Ni ada peta.
kita ni okey. Ni temple. Okey. Ni kan. You are here. Ni, you are here. Oh, ni lah temple ni. Lepas tu ni ke atas. So kita kena ke sana lah. Kena ke kiri lah. So ni kita sini. Kita dah ke depan sikit. Lepas tu ni ada temple. Kalau ke kanan tu pergi sana. Ada temple lagi. So kena ke kiri, ke kanan. Ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan. Jumpa tori-tori gate ni. Ha? Nak pergi situ? Ya. Okey, jom. Itu lawa. Okey, tadi daripada sana kau nampak tori kan? Kita tak tahu nak terus atau ke kanan kan? So tu dia benda dia. Oh, okey. Jumpa tori tu Kanan. kanan lah. Oh, okey. Ini rumah ke? Yang ni pun bagus. Sedapnya lah. Kita nak beli oren. Memang tu Hian jaga dia. Dia mesin ni tengah apa tu? Bekerja lah. Dia tengah buat oren jus. Dia masuk sebiji oren ni. And then dia off tu perah. Dah ke? Yang dimasukkan tadi untuk standby je ke? Oh, yang dimasukkan tu untuk standby. Ni dah siap dah. Lepas tu ambil straw tu dalam, buka, tarik. Kita kongsi-kongsi je lah. Orange juice. Wah, I juice. kita orang ni gamble ni sebenarnya. Nak pergi Tori Gate. Macam shortcut lah. Dah pukul 6 tapi macam maghrib. So bila lu belakang ni boleh tengok rumah orang Jepun. Saya rasa ni rumah orang kaya kot. Macam ni. Kaya. Orang kaya ni macam ni. Banglo ni. Kau tengok antara rumah dia ada jarak. Dia bukan teres. Kau tengok tu. Dia bukan batu tu. Dia macam natural. Bukan. Dia bukan batu. Bukan batu. Kiri. Ni rumah orang. Rumah ke apa dah tahu lah. Rasa macam tradisional lah. Papa pergi dulu kat Tokyo tak ada sini tau. Ni macam rumah. Ni memang rumah orang kaya ni. Yelah. Macam owner something. Tengok. Dia macam shortcut lah. Ni dalam belakang. Kita nak cut dia punya journey je. Sebab dah malam kita nak cepat. Nampak ni. So nampak dia punya gate dia dari belakang lah. Macam ni lah dalam dia ni. Dia orang kalau daripada bawah, dia orang kalau daripada bawah dia pergi sini. Dia last kali pergi sini. RM1 ni. Apa? Ni sekolah. Jom beli gambar sekolah jap. Wow. Dapatlah juga tengok secebis sakura. Isi mencari tori gate. 1000 tori gate. 1000 ke 1000 tori gate. Wow. Tapi tori gate ni kena besar. Fuh.
Inilah dia yang digembar-gemburkan. Let's go. Ramainya. Ni atau ringgitnya. Malam memang lama guys. Memang lawa lah. Maghrib. Dah maghrib ni kita baca-baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dekat Inari Station, nak pergi Yonshijo, lepas tu pergi Kyoto Kawaramachi, dan pergi Karasuma, nak pergi makan dekat Ayam Ya. Okay, dah sampai dah. Ya. Sampai dah. Kyoto Ayam Ya. Ni yang kita nak makan. Go. 5. 5. Guys, kita dah dapat makanan. Saya order salted ramen. Dan saya Soy sauce ramen. Okay, saya nasi teriyaki don. Teriyaki don. Kakak pun soy sauce ramen. Abang pun makan soy sauce ramen dengan chicken skin. Saya order additional rice bowl lah. Bismillahirrahmanirrahim. So ini first ramen saya try makan dekat Jepun lah basically. Dulu saya banyak pergi Jepun tapi tak makan ramen sebab susah nak dapat yang halal. So kali ni kami dapat list restoran yang halal. So termasuk halal ramen Ayam Ya. So ni berdekatan je dengan hotel, tapi kita naik subway lah. So tadi kami daripada Fushimi Inari. Soy sauce. Kuah dia sedap juga Rasa adik punya kuah Adik punya sedap. sedap juga. Ni apa? Soy sauce Tapi dia kurang masin lah. Kalau yang macam papa ni, papa tadi makan masin. Ni saya seorang je yang makan nasi teriyaki don. Nasi Jepun, ada sayur-sayur dan juga ayam macam dia soy sauce lah. Sos teriyaki lah. Sos teriyaki lah, teriyaki don kan. Sedap. Saya dah bersuap-suap dah makan ni. Saya seorang je makan nasi, yang lain semua makan ramen. Sebabnya makan ramen saya tak mesti pakai chopstick.
Kau makanlah nasi. Tapi boleh je pakai ni. Bagi sudu. Sedap. Macam saya order additional nasi lah. Makan dengan ramen. Lepas minum sup ramen ni, saya makan nasi. Memang nikmat tu. Yang ni ayam. Ayam halal. Makan ramen, makan makanan kat sini. Kena halal tu. Agak kedai kan. Jadi kat sini tak payah risau dah sebab semua halal. Mungkin pekerja dia semua boleh cakap bahasa Melayu. Kebanyakannya lah sebab dia daripada Indonesia. Seharian kita makan macam light daripada 7-Eleven, onigiri. So baru malam ni kita makan berat sikit. Ini kuah ni jangan masuk ke dalam. Makan asin. So kuah, makan kuah, minum kuah. Itu makan nasi. Sebab let's say kalau kita makan tak guna nasi ni kan, kita pakai chopstick. Kalau kita tak kuah, so nanti nasi tu akan berderai. So tak boleh nak pegang pakai chopstick. Jepun memang makan asing-asing, nasi asing, lauk asing. Dia makan nasi dulu, lepas tu makan kuah. Makan lauk, makan sayur. Memang macam tu. Dia punya lauk dia akan asing. Sayur, ayam, ikan ke kan. Lepas tu nasi dia asingkan. Lepas tu dia orang makan satu-satu. Dia tak ada campur macam orang Melayu. Kalau orang Melayu dia nasi campur. Okey, terima kasih. Dapur dia. Okey, kita dah selesai makan. Wah, dah sejuk lah kat luar ni. Luar je sejuk. Luar ni sejuk. So guys, yang ni recommended Kyoto Ayamiya Japanese halal ramen. Ni kedai dia. Kalau malam cantik, kalau siang biasa-biasa je lah view dia. So lepas ni kita nak balik hotel dengan jalan kaki saja, 850 meter. Boleh lah kot. Jom. Okay guys, kita lalu belakang kedai-kedai. Pemandangan malam dekat Kyoto. Ya, kalau ikut jalan dia tak adalah rasa busy macam dekat Tokyo. Kyoto ni boleh anggap macam Bandar Melaka lah dekat Japan. Mesti kita kena lari ni. Dah bunyi ni. Jadi satu travel Japan ni kena banyak berlari lah. Especially kalau kita nak kejar train punya schedule. Tapi kalau tak berlari pun okey je. Cuma yelah, kita target sampai tempat tu pukul berapa kan. So kalau miss tu macam alah lewat. Kita try masuk supermarket. Nama supermarket ni tak ingat lah tadi daripada luar. Tapi on the way pergi hotel kita lah. So kita boleh jumpa barang-barang rare yang tak pernah kita jumpa kat Malaysia. Boleh tahu ke halal? Not found. Bila not found ni takut sikit lah.
buah. Apa ni? Ya? Natto. Ni biasa boleh makan kalau macam ni. Sebab dia ni dia rice. Dia base dia rice. Ni. Yang ni boleh makan. Macam mochi kan, Mochi lah. ada air. Lagi satu kita jumpa kuih seri muka lah. Kuih seri muka Jepun lah. Menarik lah. Ni antara coklat yang kita boleh beli ni. Meiji. Ni Ghana pun boleh beli, boleh tau. Ghana pun halal. Black chocolate latte ni. Meiji ni standard lah, memang okey. Mah, ingat tak Mah? Mama, ingat tak Papa beli ni? Ni Ghana ni. Ni boleh. Coklat. Cara nak check halal tak? So kita guna apps halal Japan. Pergi tu dan scan dia barcode dia. Halal. So dia keluar halal. Ghana ni memang halal. Senang je. Pakai apps. Kita try satu brand ni. Nama dia macam tak ada nama English. Alfred. Oh halal. Halal level Halal level tu. Halal lah. Halal. Nama kedai nama supermarket tu adalah Live Supermarket. Sebaris je dengan hotel ni.